Hai semua saintis muda, selamat datang ke satu misi yang baru dan super menarik. Hari ini, kita akan jelajah dunia bilik sains yang penuh dengan keajaiban dan kita akan belajar tentang kod rahsia yang wajib dipatuhi oleh setiap saintis hebat. Okey, sebelum kita mulakan misi kita, ada satu soalan penting untuk korang. Dah bersedia ke nak jadi saintis hebat dan mulakan pengembaraan sains kita ni? Mestilah dah sedia kan? Sebabnya, sama macam penjelajah atau angkasawan yang hebat, setiap saintis pun ada satu set peraturan yang sangat penting untuk diikuti. Barulah misi kita dijamin berjaya. Baiklah, jom kita mulakan. Misi kita hari ini akan berlangsung di sebuah tempat yang sangat istimewa, iaitu bilik sains. Ia adalah dunia yang penuh dengan penemuan ajaib. Tapi ingat, keselamatan dan disiplin tu ibarat kuasa besar kita kat sini. Cuba tengok beza ni. Kalau kita abaikan peraturan, macam-macam boleh jadi. Boleh cedera, barang rosak, belajar pun terganggu. Pendek kata, jadi huru-hara dan bahaya. Tapi, bila kita ikut peraturan, semua orang selamat, peralatan kita elok terjaga dan kita boleh fokus pada benda paling best, buat penemuan sains. Kan seronok macam tu? Okey, setiap misi yang berjaya perlukan persediaan yang rapi. Jom kita lihat langkah-langkah penting yang kita kena buat sebelum kita mulakan apa-apa eksperimen pun. Setiap misi hebat mesti ada protokolnya kan? Pertama, beratur elok-elok sebelum masuk. Tak nak ada yang tolak-tolak. Kedua, lekat beg kat luar. Barulah bilik sains lapang sikit. Tak adalah kita tersepak beg nanti. Ketiga, buka semua pintu dan tingkap bagi udara segar masuk. Dan yang terakhir, pastikan pakai kasut yang bertutup ya. Ini untuk lindungi kaki kita kalau ada apa-apa yang tumpah. Okey, sedia? Sekarang, kita dah masuk bahagian paling best dalam misi kita, iaitu semasa eksperimen. Jom kita tengok macam mana nak jadi saintis yang bertanggungjawab masa tengah sibuk bekerja. Ini adalah kod kelakuan seorang saintis profesional. Dilarang makan atau minum sebab kita tak nak bahan kimia termasuk dalam makanan kita kan? Dilarang berlari atau bermain supaya kita tak terlanggar apa-apa yang penting. Dan yang paling utama, kita sentiasa tunggu arahan mula daripada komander misi kita, iaitu guru. Semua ni demi fokus dan keselamatan kita bersama. Satu lagi peraturan penting, kebersihan. Ingat tau, sinki tu hanya untuk cecair. Semua sisa pepejal macam kertas ke, bahan eksperimen lain ke, tempatnya adalah di dalam tong sampah. Mudah je kan? Dengar baik-baik ya, saintis semua. Ini mungkin peraturan yang paling penting dalam keseluruhan misi kita. Kalau berlaku apa-apa saja, tumpahan kecil, gelas retak, apa-apa pun, jangan panik dan jangan cuba sorokkan. Terus dengan segera laporkan kepada guru awak. Ingat, keselamatan pasukan adalah keutamaan nombor 1. Wow, kerja yang bagus para saintis. Tapi, misi kita belum tamat lagi tau. Kita belum selesaikan fasa yang terakhir, iaitu fasa pembersihan. Seorang saintis yang hebat bukan sahaja pandai buat penemuan, tapi juga sangat bertanggungjawab. Lepas setiap misi, kita tinggalkan pangkalan kita dalam keadaan yang lebih baik. Bersihkan semua peralatan, susun semula kat tempat asal dan pastikan meja dan sinki pun berkilat. Dan sebelum keluar, jangan lupa tutup semua suis kipas dan lampu. Barulah kita bersedia untuk misi seterusnya. Tahniah, anda semua dah berjaya selesaikan misi dan dalam proses ni, anda sebenarnya dah mempelajari sesuatu yang sangat hebat, iaitu kod seorang saintis. Jadi, apa yang kita dah belajar hari ni? Ia bukan sekadar senarai benda boleh buat dan tak boleh buat. Ini adalah kod saintis. Ia adalah cara kita berfikir dan bertindak. Bukan sahaja dalam bilik sains, tapi sebagai seorang yang sentiasa ingin tahu dan bertanggungjawab. Misi kita di bilik sains mungkin dah selesai untuk hari ini, tapi misi anda sebagai seorang saintis sebenarnya baru saja bermula. Cuba fikirkan, peraturan mana daripada kod saintis ni yang anda boleh amalkan di rumah? Mungkin tentang menjaga kebersihan lepas bermain atau melaporkan kalau ada sesuatu yang rosak. Teruskan berfikir seperti seorang saintis. Jumpa lagi dalam misi yang seterusnya.